tengah sujud kemudian batal. Macam mana makmum nak ganti imam? Dengar baik-baik. Jika kita sembahyang, faham, menjadi makmum atau sembahyang seorang diri, bukan imam, kita makmum atau sembahyang seorang diri, bila masa saja batal, wajib berhenti segera. Contoh, kita tengah baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, batal, tak boleh lagi sambung. Nampak? Iyyaka na'budu, terus keluar dari saf. Faham? Sama ada kita masbuk ataupun mengafik atau sembahyang seorang diri. Kita tengah duduk, Rabbil firli warhamni, ketuk, jangan sambung, wajiburni. Setengah fuqaha kata haram sambung. Kita nak raikan khilaf tadi. Okey, tengah sujud batal, keluar, bangun keluar, tak payah saja aku bangun, tak payah, kerana sudah hilang kewujudan solat dia, tak ada, solatnya sudah tidak ada. Okey, melainkan imam. Kalau kita jadi imam, dua tempat kita boleh sambung, iaitu ketika rokok dan sujud. Maknanya kalau lain pada rokok, kita jadi imam, tengah berdiri batal, terus keluar. Tengok iktidah sami Allahu liman hamidah, imam, batal, terus keluar. Melainkan ketika sedang rokok dan ketika sedang sujud, kata fuqaha, tidak mengapa imam itu angkat kepala. Contoh, kalau kita makmum, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, kentut, wajib bangun lari. Faham? Tapi kalau imam, jangan lari dalam rokok. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, keluar hadas, angkat kepala dulu, Sami Allahu liman hamidah, walaupun sudah batal, tidak haram, supaya makmum semua bangun dan nampak, baru keluar. Begitu juga tengah sujud, Allahu Akbar, dalam sujud imam terkentut atau teringat, tak mandi junub, teringat dalam sujud, semalam jimat 3 kali. Contoh lah. Mana menggelak? Pengalaman. Jadi patut kalau makmum tak boleh, terus kena berhenti dan keluar. Faham? Tapi kalau imam boleh kata Allahu Akbar, boleh. Faham? Supaya semua makmum bangun, barulah imam berdiri dan keluar. Ingatlah bila kita tengok imam keluar, tak usah panggil imam, jangan panggil. Faham? Kerana imam batal lah tu. Supaya apa? Supaya jika imam lari dalam sujud, kesihan makmum. Imam sujud batal, terus lari, makmum sujud lama. Apa pasal lama sangat? Tengok, tak ada dah.